Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini adalah hari terakhir penghujahan di akhir kes pembelaan, kes 1MDB melibatkan Datuk Seri Najib Razak. Banyak perkara-perkara yang diperhujahkan untuk melengkapkan hujahan yang telah pun diberikan sebelum ini. Tapi ada juga beberapa perkara baru yang menarik. Saya akan sentuh dulu perkara yang menjadi ulangan penghujahan Tan Sri Shafie tadi. Sebelum ini, pihak pembelaan telah berhujah panjang lebar berkenaan dengan isu keterangan dengar cakap, hearsay. Saya pun dah buat video sebelum ni memberi penjelasan tentang hujahan Tan Sri Shafie berkenaan dengan hearsay ini, di mana beliau mengatakan bahawa dalam kes ini dia bukan saja hearsay, tapi dia double hearsay. Maksudnya Syahrul memberi keterangan mendengar Jolo berkata sedemikian. Jolo berkata dia mendapat arahan Datuk Najib beritahu dia demikian. Artinya dua kali keterangan dengan cakap. Syahrul mendengar cakap Jolo, Jolo tidak datang ke mahkamah untuk beri keterangan. Jolo pula kata dia dengar cakap Datuk Seri Najib. Jadi dua kali ganda keterangan dengar cakap. Hari ini Tan Sri Shafie datang sekali lagi membawa dua lagi nas ataupun autoriti, kes-kes terdahulu yang ditetapkan. Kali ini daripada selatan Australia. Dua kes yang menyokong hujah pihak pembelaan bahawa double hearsay ataupun kadang-kadang disebut, mengikut Tan Sri Shafie, disebut sebagai second hand hearsay. Ni macam kereta second hand lah. Second hand hearsay. Atas orang. Dua kes yang dibawa daripada selatan Australia itu menyokong hujah pihak pembelaan bahawa keterangan double hearsay ataupun second hand hearsay ini tidak boleh diguna pakai sebagai suatu pengecualian kepada rukun hearsay. Artinya keterangan-keterangan yang memetik bahawa Jolo berkata, Datuk Seri Najib berkata, patut ditolak oleh mahkamah. Itu hujah pihak pembelaan. Nah, perkara kedua juga yang dihujahkan semula oleh Tan Sri Shafie ialah berkenaan dengan andaian. Sebelum ni saya telah membuat video menjelaskan dalam kesalahan di bawah Seksyen 23 ada peruntukan di bawah Akta SPRM, peruntukan Seksyen 23/2 yang membenarkan pihak pendakwaan untuk mengguna pakai andaian. Andaian yang dimaksudkan dia begini. Kalau pihak pendakwaan boleh menunjukkan bahawa beberapa perkara asas, fakta asas, dia panggil basic facts, terbukti, maka dia ada shortcut. Dia tidak perlu buktikan bahawa Datuk Seri Najib sebenarnya menggunakan jawatan atau pejabatnya untuk mendapat suapan. Dia mengandaikan kalau sekiranya Datuk Seri Najib membuat satu tindakan atau keputusan yang mana di dalamnya beliau mempunyai kepentingan peribadi atau kepentingan keluarga atau rakan-rakannya, maka diandaikan bahawa keputusan yang beliau buat itu adalah menyalahgunakan kedudukan dan jawatannya bagi tujuan mendapat suapan. Inilah shortcut yang digunakan oleh pihak pendakwaan. Tapi Tan Sri Shafie berhujah tadi mengatakan bahawa fakta asas yang digunakan dalam kes ini mestilah fakta yang dibuktikan. It must be proven, buktikan. Dia tak boleh meletakkan fakta, kemudian daripada fakta yang nak diandaikan andaian tu, ia juga terangkum andaian di dalam dia. Tak boleh. Mesti ada bukti jelas, artinya bukti yang telah mencapai tahap pembuktian fakta itu wujud, baru boleh diandaikan sesuatu fakta. Kalau sekiranya gagal mencapai tahap ataupun piawaian pembuktian yang diperlukan, maka andaian itu tidak boleh berbangkit. Itu perkara kedua. Tapi perkara yang menarik perhatian hari ini dalam hujahannya
menuju ke penghujahan pihak pembelaan ni, Tan Sri Shafie berhujah tentang beberapa perkara-perkara yang beliau anggap relevan tetapi tidak begitu besar dari segi pemakaian undang-undangnya. Ia lebih kepada menyatakan fakta-fakta yang boleh dipertimbangkan oleh mahkamah. Salah satunya, Tan Sri Shafie membangkitkan bahawa ketika isu berkenaan 1MDB ini sudah meledak ke seluruh dada akhbar, menjadi bahan bacaan rakyat Malaysia secara menyeluruh, ya, kes 1MDB ini bukan lagi satu rahsia. Rakyat Malaysia semua tahu. Dan siapa yang terlibat? Datuk Seri Najib kata yang terlibat sebenarnya ialah keluarga Diraja Arab Saudi yang memberi beliau sumbangan. Tidak ada kena-mengena dengan wang yang diselewengkan oleh mana-mana pihak keluar daripada 1MDB, merantau jauh ke berbagai pesisir pantai dan akhirnya kembali semula dalam bentuk wang yang dimasukkan ke dalam akaun peribadi beliau. Ini semua rakyat Malaysia tahu. Jadi Tan Sri Shafie menarik perhatian mahkamah mengatakan bahawa ketika isu itu sedang hebat diperkatakan oleh rakyat Malaysia dan isu itu memuncak, ia ada dalam pengetahuan semua pihak, Raja Salman, Raja Arab Saudi pada masa itu telah mengadakan kunjungan ke Malaysia. Kunjungan ini sebenarnya hasil daripada Datuk Seri Najib mengerjakan umrah di Arab Saudi dan buat pertemuan ke atas Raja Salman. Dan kemudian Raja Salman membalas kunjungan tersebut dengan datang ke Malaysia. Ada gambar, kita pernah tengok, semua pernah tengok Raja Salman bergambar bersama dengan Datuk Seri Najib di dalam kereta. Sama-sama ketawa, sama-sama senyum. Kata Tan Sri Shafie, gambar itu langsung tidak menampakkan bahawa Raja Salman mempunyai rasa marah atau kecewa atau merasa ralat kerana nama abang kandungnya telah diseret dalam isu 1MDB ini. Artinya beliau tidak menampakkan sebarang rasa duka cita bahawa kononnya Datuk Seri Najib ni dalam membangkitkan satu pembelaan berbentuk fiksyen bak kata pendakwaan dan juga mahkamah, Raja Salman langsung tidak menampakkan bahawa beliau duka cita kerana nama keluarganya diseret dan tercemar, kerana nama abangnya difitnah, ya, kerana keluarganya diburuk-burukkan. Tidak ada tanda-tanda itu. Maka Tan Sri Shafie menjemput mahkamah untuk mengambil kira kunjungan Raja Salman itu sebagai memperkukuhkan hujahan pihak pembelaan bahawa sebenarnya sumbangan Raja Arab itu adalah benar seperti yang dikatakan juga oleh pasukan penyiasat SPRM dan pasukan penyiasat PDRM yang telah pergi ke Arab Saudi membuat siasatan. Dan akhir sekali, berkenaan dengan keberadaan Jolo, sekali lagi Tan Sri Shafie mengusik pihak pendakwaan kerana gagal mengemukakan Jolo ataupun gagal mencari di mana Jolo berada. Sekali lagi gambar menjadi perkakas untuk mengusik pihak pendakwaan. Kali ini Tan Sri Shafie mengeluarkan gambar yang baru-baru ini tersiar di dada akhbar, gambar menantu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, gambar Datuk Adlan Berhan. Beliau dikatakan berada di Emiria Arab Bersatu dan hidup dengan mewah. Ada gambar beliau sedang buat latihan menembak, ada gambar beliau duduk bersama rakan-rakan beliau semua berpakaian Arab, ya, dengan latar belakang penuh kemewahan. Kata Tan Sri Shafie dalam hujahannya, Adlan Berhan boleh dikesan, gambar-gambarnya boleh diambil. Pihak berkuasa sudah tahu keberadaan beliau di negara mana, di lokasi mana, hanya menunggu masa boleh membawa beliau pulang untuk menghadapi perbicaraan di Malaysia. Tapi Jolo sudah bertahun-tahun, perbicaraan saja 7 tahun, belum lagi diambil kira daripada mula isu ini bangkit. Jolo ini menjadi seorang lelaki misteri yang keberadaannya juga menjadi satu misteri. Di manakah Jolo? Adakah sesukar itu mencari seorang yang high profile,
seorang yang sangat dikenali, seorang yang wajahnya terpampang di merata akhbar dan buku dan juga surat khabar dan juga televisyen. Di manakah Jolo? Tan Sri Shafie mempertikaikan bahawa pihak penamaan tidak mengambil langkah-langkah yang serius untuk mencari Jolo. Ini telah pun dihujah sebelum ini. Sekali lagi Tan Sri Shafie mengulangi hujahan ini dengan mengatakan bahawa nama Jolo itu sudah pun dikeluarkan daripada red notice yang diberikan kepada Interpol untuk mencari orang yang diperlukan menghadapi tindakan undang-undang di Malaysia. Jadi, adakah Jolo ini sebenarnya dalam pemburuan dan pencarian? Wallahu alam. Kita tunggu keputusan kes ini pada 26 hari bulan Disember 2025. Dan kita sama-sama doakan keadilan berjaya mencari jalan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.